Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, menerusi projek Sekolah Angkat Madani ini, JKM sudah merancang beberapa projek termasuk pembinaan ruang amali pertanian, penyediaan kelengkapan bengkel dan ICT, pembangunan pusat sumber, kelas digital serta pelaksanaan program pembangunan sosial dan jati diri murid. Ini bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif. Jadi mereka ini terlibat dalam dengan peruntukan sebanyak 100,000 terlibat untuk program-program untuk mereka nak bangunkan kemahiran agrotani kepada pelajar-pelajar, kemudian kelas-kelas digital dan sebagainya lah untuk sekolah ini.